anak angkat tidak akan mewarisi dari harta pusaka ibu bapa angkatnya. Jika ibu bapa angkatnya ingin memberi kepada anak angkat, maka perlulah lakukan wasiat ataupun hibah yang sah kepada anak angkat. Jadi kalau ibu bapa yang dikasihi sekalian nak bahagi kepada anak angkat, bolehlah lakukan antaranya wasiat ataupun nak buat hebah kepada anak angkat itu. Itu terpulang kepada ibu bapa angkat untuk menguruskan, untuk merancang harta pusaka kepada anak angkat. Ya, anak angkat tidak akan dapat apa-apa pusaka, melainkan kita terus bahagi melalui hibah ataupun kita nak bahagi melalui wasiat dan didapat wasiat daripada harta pusaka kita itu. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut, boleh sahaja hubungi Nurul Syazwani binti Rosmawi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.